bulanan RM400, kereta memang boleh buat full on. Untuk kawan-kawan yang gaji RM1,500 dan ke atas, dah layak untuk mohon kereta ni. So, ini adalah Proton Saga tahun 2019, 1.3 full spec model. So, untuk harga kereta kawan-kawan, RM30,800 sahaja. Yang ini harga belum masuk road tax dengan insurans. So, untuk kawan-kawan yang tak ada lesen, nama tak cantik ataupun dokumen tak komplit pun boleh cuba mohon kereta ni juga. Okey kawan-kawan, so kereta ni dia masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun dan datang sekali dengan full service record. So, untuk full service record ni, maksudnya kereta ni memang ada service on time dekat service center Proton lah. So, mileage dia memang betul. Lepas tu, kereta condition pun sangat-sangat elok. So, kita tengok outlook kereta ni. Untuk cat kereta, dah siap dengan 2 layer cat yang baru. Body kit pun dah tampal lah. Yang ini full body kit lah kawan-kawan. Dari depan sampai kiri sampai belakang, semua ada body kit. Ok, so warna dia memang sangat attract lah. Kalau you drive pergi luar, semua orang mesti pandang punya. So, untuk engine kereta ni, dia sangat smooth lagi. Bunyi tak kasar, gearbox pun sangat smooth. Untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Yang ini adalah sport rim original. Nampak cukup sporty, nampak cukup lawak. So, untuk bunga tayar dia ada lagi 60% kawan-kawan. Boleh pakai lagi 1 tahun setengah. Okey, so dalaman dia anda tengok, dashboard tak ada celah, tak ada ketuk, semua cantik-cantik punya. Kerusi adalah full original fabric seat. Yang ini tahan panas sikit lah kawan-kawan. So, untuk radio system, dia masih maintain dengan original dari Proton punya lagi. Okay, boleh tengok map, boleh connect dengan Bluetooth juga. So, untuk passenger seat kereta ni, anda tengok, ruang memang cukup luas. Nak pakai kereta ni jalan jauh, memang tak ada masalah kawan-kawan. Dan yang paling penting punya, kereta ni handling dia banyak sedap lah. Bila cornering tu, dia sangat-sangat sedap. So, untuk bahagian belakang dia, tengok, memang cukup sporty kawan-kawan. Spoiler ada, body kit pun ada. Okey, dan untuk boot punya ruang kawan-kawan, dia memang boleh muat 4 hingga 6 luggage. Okey, memang sangat-sangat luas dia. So, last kali kita tengok sebelah driver seat. Sekali kita tengok mileage dia. Okey, so driver seat dia, steering adalah multi-function steering. Mileage kereta dalam 95,000. Mileage masih kira okey lah. Dia tak sampai 100,000. Tapi kereta ni ada full service record, so tak payah risau. Kereta memang service on time dengan Proton Malaysia. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Auto World. Kita jumpa next video.